Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, cuba kita fikir sekejap. Pernah tak terdetik bila kita dah tak ada nanti, semua harta kita, rumah, kereta, simpanan, confirm akan dapat kat pasangan dan anak-anak kita kan? Macam automatik. Ramai sangat yang fikir macam tu. Tapi hakikatnya dalam perundangan Islam kat Malaysia ni, ceritanya tak semudah tu. Boleh jadi sangat kompleks. Jadi, hari ni kita nak bongkar sama-sama kenapa buat perancangan awal tu bukan pilihan, tapi satu kemestian kalau kita betul-betul nak jaga orang yang kita sayang. Okey, so ni plan kita untuk hari ni. Mula-mula kita sentuh pasal anggapan biasa orang ramai. Lepas tu kita akan tengok 3 senario yang memang kritikal. Apa jadi kalau ada anak perempuan je? Kalau tak ada anak? Kalau anak bawah umur? Kita akan fahamkan krisis yang boleh berlaku dan yang paling best, kita akan tengok apa jalan penyelesaiannya. Jom kita mula. Baiklah, kita masuk bab pertama, satu kepercayaan yang boleh dikatakan hampir semua orang pegang. Siapa sebenarnya yang akan dapat harta kita? Soalan ni nampak simple kan? Tapi cuba jawab jujur dalam hati. Bila kita dah tak ada nanti, siapa yang akan dapat semua hasil penat lelah kita? Siapa yang anda bayangkan akan warisi segalanya? Dan saya yakin 99% dari kita akan jawab, mestilah isteri saya, suami saya dengan anak-anak. Betul tak? Itu jawapan standard. Tapi, inilah tapi yang besar. Jawapan ni malangnya tak sentiasa betul dari sudut undang-undang pusaka Islam. Sebab apa? Sebab realitinya, kalau kita tak buat apa-apa perancangan, tak ada wasiat, tak ada hibah, sistem yang akan take over secara automatik ialah faraid. Faraid ni macam default setting dalam undang-undang pusaka kita. Ia akan berjalan sendiri ikut formula yang dah ditetapkan. Dan dalam faraid ni, ada satu konsep yang sangat penting untuk kita faham, namanya asabah. Senang cerita, asabah ni waris lelaki dari sebelah si mati. Boleh jadi ayah dia, abang dia, adik lelaki dia. Tugas diorang ni, diorang akan dapat baki harta lepas semua orang yang ada bahagian tetap dah dapat bahagian masing-masing. Dan selalunya, kewujudan asabah inilah yang membuatkan pengiraan faraid tu jadi tak macam yang kita sangka-sangkakan. Okey, cukup dengan teori. Jom kita tengok kes sebenar. Senario pertama, satu situasi yang sangat-sangat biasa kat Malaysia ni, sebuah keluarga yang ada anak perempuan saja, tak ada anak lelaki. Apa jadi agaknya? Tengok ni. Carta ni memang boleh buat ramai terkejut. Bayangkan si suami meninggal dunia, si isteri hanya dapat 12.5%. Sikit kan? 2 orang anak perempuan dia pula, diorang kongsi 66.7%. Okeylah, tapi cuba tengok, baki lagi 20.8% tu pergi mana? Pergi dekat bapa si suami, ayah mertua si isteri. Jadi, apa risikonya? Risiko dia besar. Maksudnya, rumah yang isteri dan anak-anak tengah duduk tu, tiba-tiba dah ada nama orang lain dalam geran, nama ayah mertua dia. Dan secara undang-undang, ayah mertua dia berhak tuntut bahagian dia. Dia boleh kata, saya nak jual rumah ni untuk dapatkan bahagian saya. Cuba bayangkan. Si isteri mungkin terpaksa beli balik bahagian rumah tu daripada bapa mertua dia sendiri. Rumah sendiri kena beli balik. Nampak tak masalahnya? Tapi jangan risau, ada jalan keluar. Inilah game changer dia. Hibah. Hibah ni maksudnya hadiah. Sebelum meninggal, si suami buat satu dokumen hibah, dia hadiahkan rumah tu 100% pada isteri dia. Jadi, bila dia meninggal, rumah tu dah jadi milik mutlak isteri. Tak masuk langsung dalam kira-kira faraid. Keluarga suami tak ada bahagian langsung dalam rumah tu. Nampak tak bezanya? Dari 12.5% jadi 100%. Okey, kita beralih ke senario kedua. Yang ni pun kritikal juga. Macam mana pula kalau pasangan tu tak ada anak langsung? Tengok nombor ni, 25% atau 1/4. Ini saja bahagian yang seorang isteri akan dapat dari harta suami dia kalau diorang tak ada anak. Sikit kan? So, soalan dia, lagi 75% tu pergi mana? Yang ni lagi mengejutkan. Baki yang besar tu, 3/4 tu akan pergi kepada keluarga suami. Mungkin mak ayah mertua. Kalau diorang dah tak ada, pergi dekat adik-beradik lelaki suami, ipar duai si isteri. Jom kita tengok contoh duit pula. Katalah rumah tu harga dia RM500,000. RM500,000. Tanpa hibah, ikut faraid, isteri dapat RM125,000 je. Keluarga suami dapat RM375,000. Maksudnya, isteri tu kena kongsi rumah dengan ipar duai dia. Kalau dia nak duduk situ, dia mungkin kena bayar RM375,000 kat ipar dia. Mana nak cari duit kan? Tapi kalau ada hibah, settle. Rumah tu 100% jadi milik isteri. RM500,000 tu semua dia punya. Keluarga suami dapat kosong.
Okey, senario ketiga. Yang ni kita tambah sikit lagi layer kerumitan. Apa jadi kalau waris kita, anak-anak kita, masih bawah 18 tahun, masih budak-budak lagi? Masalahnya, diorang tak boleh terima harta terus. Ini masalah besar. Sebab undang-undang kata budak bawah 18 tahun tak boleh pegang harta. Jadi apa jadi dengan bahagian faraid diorang? Aset tu akan dibekukan, duit tu akan masuk bawah jagaan pihak berkuasa macam amanah raya. Si ibu yang masih hidup, mak kandung diorang, tak boleh sentuh duit tu sesuka hati. Nak pakai duit untuk yuran sekolah anak, untuk belanja harian anak, kena mohon kat mahkamah. Proses dia boleh jadi sangat-sangat lama dan rumit. Solusi untuk masalah ni pula ialah amanah atau orang panggil trust. Konsep dia mudah je. Sebelum apa-apa jadi, kita lantik satu syarikat amanah profesional untuk uruskan harta untuk anak-anak kita. Jadi, kalau kita dah tak ada, syarikat ni akan pastikan duit tu diagihkan untuk keperluan anak-anak, untuk sekolah, untuk makan minum, ikut apa yang kita dah tetapkan. Tak payah turun naik mahkamah. Semuanya dah terjamin dan berjalan lancar. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling berat, paling menakutkan, tapi paling penting untuk kita fikirkan. Senario what if yang paling teruk. Apa jadi kalau kedua-dua ibu dan ayah meninggal serentak? Anak-anak jadi yatim piatu. Tanpa sebarang perancangan, anak-anak ni akan hadap 3 krisis serentak dalam sekelip mata. Pertama, krisis penjagaan. Siapa nak jaga diorang? Mahkamah yang akan tentukan. Kedua, krisis kewangan. Semua harta mak ayah diorang akan dibekukan serta-merta. Tak ada duit belanja. Dan ketiga, krisis birokrasi. Proses nak cairkan balik harta beku tu boleh makan masa 1, 2, mungkin 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun tanpa sebarang sumber kewangan. Dan di sinilah sekali lagi amanah jadi penyelamat, jadi talian hayat untuk anak-anak ni. Dengan amanah, kita sebagai ibu bapa yang tentukan siapa penjaga anak kita. Bukan mahkamah. Dengan amanah, punca rezeki anak-anak tak terputus. Dana terus berjalan. Dan yang paling penting, pendidikan mereka terjamin sebab duit tu memang dah dikhaskan untuk tu. Tak perlu harapkan belas ihsan orang lain. Okey, kita dah tengok macam-macam senario yang menakutkan kan? Jadi, jom kita tarik nafas dan kita rumuskan balik apa sebenarnya penyelesaian yang ada di tangan kita. Macam mana kita nak ambil alih kawalan? Basically, ada 2 alat utama yang sangat power. Pertama, hibah. Ingat hibah ni untuk kita lob aset spesifik, macam rumah, terus bagi pada orang yang kita nak. Dia akan pintas faraid sepenuhnya. Kedua, amanah. Amanah ni pula untuk uruskan semua aset dan duit kita yang lain, terutamanya untuk jaga kebajikan anak-anak yang bawah umur. 2 benda ni, hibah dan amanah, bila digabungkan, dia bagi perlindungan yang hampir lengkap. Sebab tu, pada akhirnya, kita kena ingat, buat perancangan pusaka ni bukan sebab kita fikir pasal mati. Tak. Ia sebenarnya adalah bukti kasih sayang kita. Hadiah paling hebat yang kita boleh bagi pada keluarga bukanlah duit ringgit tu semata-mata, tapi ketenangan fikiran. Ketenangan sebab mereka tahu walau apa pun jadi, masa depan mereka dah terjamin. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir untuk difikirkan. Soalan yang jujur pada diri sendiri. Sudahkah anda buat segala-galanya untuk lindungi orang yang paling-paling anda sayang? Fikirkanlah, sebab jawapannya ada pada tindakan kita hari ini.